الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah wa yaj'alana min ahli barakah wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah amin rabbal alamin. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah, maka Allah pertemukan kita. Dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberikan barakah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita membaca hadis kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-10. Al-Hadithul Ashir, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup tegah dalam agama dia. Dan Abi Hurairah inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan menyuruh dia membentangkan burdah dia untuk menguatkan hafazan dia. Ini Abi Hurairah radhiyallahu anhu inilah yang pergi ke pasar. Satu ketika dia pergi ke pasar dan dia bercakap dengan kuat pada orang yang di pasar dengan mengatakan, rugilah kamu semua. Kamu duduk sibuk di pasar sedangkan pembahagian harta Nabi sedang dibahagi-bahagikan di masjid. Maka orang di pasar kelang kabut pergi masjid sebab apa? Rakus nak harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai saja di masjid, lepas tu dia orang kembali balik ke pasar, dia orang jumpa Abu Hurairah dekat pasar, dia kata, wahai Abu Hurairah, engkau kata ada orang bahagikan harta Nabi dekat masjid. Tapi aku tak nampak pun orang bagi harta. Maka Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya celakalah kamu semua. Sesungguhnya kamu pergi di sana, tidakkah kamu nampak seorang pun di sana?
Maka disebut orang-orang yang di pasar itu mengatakan kami nampak, tapi yang ada orang sembahyang, yang ada orang baca Quran, yang ada majlis pengajian. Mana ada orang bagi harta? Maka Abu Hurairah kata, sesungguhnya Nabi tidak meninggalkan harta dinar wala dirham, tapi yang dibahagikan di masjid itu iaitu ilmu. Nabi SAW dia tidak tinggalkan dirham ataupun dinar, tapi dia tinggalkan ilmu. Maka nak cari ilmu ni perlu kesabaran, perlu kepada kesungguhan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada orang-orang di zaman kita untuk cari harta pembahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai kepada para ulama. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini suci. Bila sebut tayyiban ini maknanya Allah Subhanahu wa taala ni taqaddas. Dia suci daripada segala kekurangan, dia suci daripada segala bentuk yang buruk kepada Allah. Dan bila Allah ni suci, Allah tak akan terima kecuali amalan yang suci. Allah tak terima daripada kita kecuali yang suci. Maknanya amalan sedekah kita biar dia suci daripada riya. Amalan sembahyang kita suci daripada riya, daripada ujub, daripada benda-benda yang kotor. Amalan kita menuntut ilmu juga Allah akan terima amalan yang suci, datang dengan niat yang ikhlas. Hati yang bersungguh nak mengaji untuk mendapat faedah kepada pembahagian harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena sentiasa bersedia bilakah ilmu disampaikan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itu Allah sebut innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala suci dan tak terima kecuali yang suci. Maka dia sebut wa innallaha amaral mu'minin, dan di sini juga Allah nak beritahu dalam bab suci ni dua-dua nak kena suci. Contohnya dalam bab ilmu yang menyampaikan dengan niat yang ikhlas, yang nak belajar kena niat ikhlas juga. Maknanya kalau salah satu tak berapa nak molek, maka biasanya benda tu kurang menjadi. Begitu juga yang bersedekah. Yang bersedekah nak kena ikhlas, jauh daripada benda haram, daripada harta yang sedekahkan itu. Yang terima juga, maka terima dia dengan niat yang baik untuk digunakan dengan perkara baik. Tapi kalau yang ini sedekah dengan baik, dengan hati yang ikhlas, yang menerima pula mempergunakan duit itu kepada jalan mungkar, maka pun tak jadi. Ataupun yang menerima ikhlas, bersyukur dan mendoakan, yang memberi pula bongkak dan takabur, maka tak jadi juga. Maka nak kata mestilah, iaitu innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan ini Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka nak beritahu innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Apa yang Allah perintah pada orang yang beriman, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para rasul. Tak ada kurang. Cuma para rasul bahkan dia lebih lagi. Bahkan dia ada tugas dan tanggungjawab besar nak sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Tapi dalam bab nak suci ni dia sama. Nabi dia kena suci, kita pun nak kena suci. Dalam apa benda kita buat sekalipun nak kena suci. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di sini nak memberitahu pada kita, bila kita ni mukminin, kadang bila kita sebut mukminin, kita nak kita ni masuk dalam golongan mukmin. Macam mana nak jadi orang mukmin? Dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi nama dia Sufyan ibn Abdullah.
Sufyan ni pernah jumpa Nabi SAW dan dia tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan." Iaitu, ya Rasulullah, tolong beritahu pada aku satu kata-kata tentang Islam ini. La as'alu ahadan ba'da dhalik ghaira. Yang mana dia sebut bahawa yang menyebabkan bila aku tahu jawapan daripada engkau, aku takkan tanya dah selain daripada engkau selepas ni. Maka Nabi, maknanya Sufyan ni nak minta Nabi beritahu kata-kata yang cukup ringkas, yang dia faham tentang Islam. Sebab kalau nak cerita tentang Islam, besar, panjang cerita dia. Nak cerita daripada awal sampai habis. Panjang cerita dia. Tak cukup setakat kuliah maghrib, tak cukup. Nampak? Macam Ustaz Azhar Idrus, dia duk mengaji kuliah maghrib lah azannya. Dia kata dia kerja, lepas tu dia kerja makan gaji. Sampai umur dia sekian-sekian, dia duk ikut kuliah maghrib, dia rasa tak cukup. Nak naik makam jadi ulama', nak jadi ustaz masih tak cukup. Akhirnya dia ambil keputusan nekat, dia berhenti kerja. Dia berhenti kerja, dia mengaji full time. Dia tawakal lillahi ta'ala. Dan Allah nak tunjuk bahawa rezeki Allah pegang, lepas dia berhenti itulah. Maknanya dia belajar dalam keadaan duit yang mana ada, dan dalam masa yang sama dia kahwin time tu. Orang selalu heboh cari kerja nak kahwin. Dia berhenti kerja nak kahwin. Maknanya dengan keyakinan dia tu, Allah naik makam dia. Bini dah dua. Nampak? Bini dah dua. Makam jadi ulama' pun makin naik. Kita ni nak mengaji takut-takut. Ni saya pun minta maaf lah. Saya pun dah lama tak mari. Saya rasa ni kita ni nampak gayanya kena buat jemputan je lah. Tak boleh buat bulanan. Sebab bila saya datang pula tak berapa nak ramai. Jadi faedah dia nak, kalau kat belah-belah banting tu kalau saya ceramah berlambak orang. Jadi faedah lebih bagus. Bukan tak nak bagi ilmu. Ramai ustaz-ustaz yang lebih dekat kat sini yang boleh mari awal. Saya ni rasanya payah dah. Sebab saya duduk Teluk Parlimen Garang tu ala ke banting. Nak mari sini tu tuan-tuan tahulah. Agak faham lah. Itu pasal kalau aku tengok je, kalau ada buat muka aku lempang kan. Jauh ni. Nampak? Maknanya adab. Kadang ada setengah tempat lah, bukan sini lah. Tapi bila kita datang tu sikit orang, bila jauh mari, kalang kabut mari, jadi kita pun kata, baik ambil ustaz-ustaz dekat-dekat sini, lebih banyak faedah. Yang ni boleh jaga hati, yang itu pun boleh jaga hati. Sebab kita ni jauh. Bolehlah datang jemput sekali-sekala. Untuk program-program boleh, kalau sekiranya nak jemput lah. Kita baca je hadis ni untuk malam ni insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmat, tadi pun saya program daripada pagi tu balik mengajar pondok pula, mengajar pagi mengajar pondok, lepas tu tengah hari mengajar berakyat, lepas tu balik mengajar pondok pula, lepas tu dah lepas asar tu mengantuk sangat, tidur terlewat bang. Sebab bini pula balik 6.30, nak kat pukul 7 baru balik sekolah. Dengan program dengan macam-macam. Dengan ambil anak lagi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jadi bila terjaga tu saya telefon. Saya kata, ni dah terjaga lewat ni, nak sampai lewat, takut orang tak tunggu-tunggu kesian pula. Tak apa ustaz, kami dah rindu ni, datang tak? Rindu sungguh aku nampak. Rindu sungguh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khair insya-Allah. Muhasabahlah kita. Nah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni suci, tak terima kecuali yang suci. Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, macam ayat yang saya baca tadi, Allah pun berkata, ya ayyuhar rusul kullu minat tayyibati wa'malu salihan. Apa yang Allah beritahu pada nabi-nabi, makan benda-benda baik, makan benda-benda halal, benda-benda yang tidak syubha, wa'malu salihan, dan beramal salih. Makna bila sebut beramal salih ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam yang saya nak terangkan tadi pasal beriman tadi, Sufyan ni bila ditanya pada Nabi, Nabi jawab benda simple. Nabi kata apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan ibnu Abdullah, aku beriman dengan Allah dan kemudian istiqamah. Baik. Kita nak dapat iman ni, ramai orang kata, ustaz, saya tak dapat hidayah iman. Susahlah ustaz, saya tak dapat hidayah. Kita ni cakap tu, itu pasal zaman sekarang ni kita cukup risau. Ramai orang bercakap, dia main lepas-lepas, meluah perasaan dan sebagainya tanpa ilmu. Lepas tu dia kurang nak merujuk pada ustaz. Takut-takut apa yang dicakap tu salah. Kita tak boleh kata kita tak dapat hidayah. Sebab hidayah semua orang dapat.
Hatta orang kafir yang ada ni pun dah dapat dah. Nah, dalil dia Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Fussilat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma Thamud fahadainahu. Manakala kaum Thamud itu kami telah beri petunjuk pada dia. Kaum Thamud ni, dia kaum kafir. Dia tak ikut Nabi Saleh. Sikit sangat yang ikut Nabi Saleh. Yang dihantar pada kaum Thamud Nabi Saleh. Dan kaum Thamud ni hebat dia dalam bina sini bina ukir. Dan kaum Ad pun begitu juga. Dan Allah sebut dalam Quran, jangan kita pandang lekeh dia orang ni. Sebab Allah sebut dalam Quran, tidak ada dia orang ni buat bangunan, tidak ada secantik dia orang sebelumnya dan selepasnya. Zaman kita ni pun tak boleh nak lawan kaum Ad punya pembinaan. Cukup cantik, cukup canggih dan cukup strategik. Kaum Ad ni zaman dia bila? Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi yang keempat. Yang kita duk mengaji mungkin zaman Mesolitik, tah zaman tak apa-apa duk mengaji. Sekular punya mengaji. Banyak bohong daripada betul. Tapi bab sejarah nak ikut daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tak ada orang kaji Nabi Adam ni zaman dia macam mana. Tengok Al-Quran, tengok hadis Nabi, tengok ensiklopedia Islam. Itu pasal kita ni kalau sebut cinta Allah, cinta biar betul-betul cinta, biar sampai rasa manis. Saya tak nafikan kalau kita tanya orang-orang kata dia cinta Nabi, saya kata betul, awak cinta Allah. Awak cinta Allah, awak cinta Rasul. Tapi masalahnya zaman sekarang ni orang cinta Allah, cinta Rasul macam air gula letak dalam teh tapi tak kacau. Jadi bila minum teh itu tawar. Bila orang tanya, tak ada gula ke teh ni? Dah ada. Biasa tawar, tak kacau. Orang sekarang cinta Allah, cinta Rasul macam tu. Dia tak kacaukan rasa cinta dia itu dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan. Dengan menjauhkan amalan-amalan yang Allah larang. Dia tak cinta, dia tak gaulkan cinta dia itu dengan mengikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Tak ada rasa bersungguh nak kenal Nabi. Tak ada rasa bersungguh nak kenal Allah. Maka bila macam tu tak rasa manis sampai bila-bila. Sampai mati tak rasa manis. Dok kata cinta Allah, dia tak rasa manis cinta Allah. Sebab apa? Dia tak gaulkan benda itu dengan amalan dan berikut perintah Allah. Ini yang ada keadaan itu pasal orang pakai skirt, orang pondan. Cuba tanya dia, orang cinta tak Allah Rasul? Cinta. Tanyalah kat mana, kat pasar ke kat mana cinta. Tapi ibarat dia gula tak kacau. Air teh ada gula tapi tak kacau. Jadi tawar serupa macam tak ada gula. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut hidayah, hidayah ni dah dapat. Allah sebut apa dia? Wa amma Thamud fahadainahu. Kaum Thamud ni telah kami beri petunjuk. Allah kata dia dah bagi petunjuk. Habis kita nak kata Allah bagi petunjuk tak sampai kan? Dah, Allah kata dia telah. Dia guna pula dengan lafaz past tense. Iaitu lafaz tu perbuatan yang telah lepas. Maknanya confirm Allah dah bagi. Cuba tengok selepas tu Allah kata apa. Sebab apa dia orang tu tak masuk Islam juga. Saya sebut Islam je, Nabi-Nabi sebelum tu pun Islam juga. Beza dia pada istilah lafaz. Macam Nabi Ibrahim, Hanif. Tapi kalau kita tengok Quran, Hanifan Muslimah. Dia Islam juga. Dan dalil yang paling kuat Allah sebut, lilladzina aslamu, para-para Nabi tu semuanya telah Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sempurnanya agama Islam tu zaman Nabi Muhammad SAW. Dia orang tak masuk. Sedangkan Allah kata dah bagi petunjuk. Macam mana tu Ustaz? Allah kata dah bagi petunjuk, tapi kaum Thamud tak masuk, tidak terima. Tidak maksudnya tidak dapat petunjuk. Allah kata Allah bagi. Sebab Allah kata apa? Fahadainahu fastahabbul ama 'alal huda. Tapi puak-puak Thamud ni lebih suka buta daripada petunjuk. Sebab manusia ni memang Allah tetapkan segala-galanya, tapi Allah ada beri usaha dalam bab mencari kebaikan dan keburukan, Allah bagi. Untuk bab buat pilihan, Allah bagi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi. Dia bagi pada kaum Thamud petunjuk. Apa dia petunjuk itu? Yang dipanggil oleh Imam Syarawi, dibagikan oleh para ulama, iaitu hidayatul dilalah, petunjuk. Iaitu hidayah yang membawa kepada petunjuk. Iaitu hidayah petunjuk. Yang nombor dua, hidayah, iaitu hidayah ma'unah, hidayah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Quran, datangkan para ulama, datangkan para nabi,
Datangkan semua petunjuk-petunjuk melalui Al-Quran dan hadis. Inilah orang panggil petunjuk. Allah dah bagi petunjuk. Kalau kita kata, Ustaz, saya tak dapat petunjuk. Tak, kamu dapat petunjuk. Tapi kamu lebih suka buta daripada petunjuk. Dalil dia bila kita suruh mengaji, dia tak mau mengaji. Dalil dia bila kita suruh semayang jemaah, dia malah nak semayang jemaah. Dalil dia bila orang suruh bayar zakat, dia dah nampak dah. Oh, petunjuk Allah. Ada orang datang beritahu pada dia suruh bayar zakat. Tapi dia pilih nak tangguh zakat. Jadi dia yang silap. Nampak tak? Dia pilih lebih suka, dia buta je. Dia tak mau tengok petunjuk. Jadi semua orang dapat petunjuk. Tidak adalah kat Malaysia ni, saya yakin dekat Malaysia ni, pasti semua orang dia tahu dekat masjid-masjid ada pengajian. Terutama kat Selangor ni. Tapi mereka lebih suka buta daripada pengajian. Dia orang tak mau pergi, dia orang suka duduk rumah. Jadi siapa salah sekarang? Kita salah. Allah dah beri petunjuk, tak mau ambil. Sebab apa? Dia tak akan dapat petunjuk yang kedua tu. Yang orang duk kata lah, Ustaz, kenapalah saya ni tak dapat petunjuk apa sebagainya. Tak, sebab kamu malas nak ambil petunjuk pertama. Petunjuk pertama bila Allah kata ni baik, ni buruk. Kalau kamu ambil aja yang baik tu, maka masuk dalam ayat Allah pula. Allah kata apa? Walladzina tadau, sesiapa yang mendapat petunjuk, maknanya mengambil petunjuk. Dia ambil petunjuk yang pertama tu, bila Allah perintah begini dia buat, Allah larang begini dia tinggalkan, maka dia ambil petunjuk pertama, walladzina tadau zadahum huda. Dia ambil petunjuk pertama, maka dia akan dapat petunjuk yang kedua. Walladzina tadau zadahum huda. Allah bagi petunjuk kedua, dia panggil petunjuk, orang panggil hidayah ma'unah, iaitu hidayah pertolongan daripada Allah. Yang ini yang buat orang istiqamah, orang jadi maintain pergi masjid, orang jadi maintain semayang, orang jadi maintain dalam perjuangan, orang jadi maintain dalam pengajian, orang jadi maintain begini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni duk minta doa, ya Allah berilah aku petunjuk, beri aku petunjuk, tapi kita tak ada usaha nak ambil petunjuk yang dah sedia ada, iaitu Al-Quran, iaitu hadis Nabi, maka jangan berangan kita nak dapat petunjuk yang kedua. Nah ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, contoh kita baca ni, hari ni petunjuk ni. Kita baca ni petunjuk. Allah kata suruh makan benda halal. Kita balik rumah pergi supermarket, kita ingat tak apa yang kita cakap. Lepas tu bila kita beli barang, kita pun beli yang saya beli halal Ustaz, dia tulis halal semua. Oh nampak? Dah, kita pun ada tahu, ada ilmu, ada yang syubhah. Jadi Allah kata tayyib. Bila Allah sebut tayyib, Allah tak kata halal, Allah kata tayyib. Sebab bila Allah sebut tayyib ni tak semesti halal. Bila Allah sebut tayyib tak semestinya halal. Maksudnya tak semestinya halal apa dia? Tak semestinya halal saja. Dia mesti halal dan suci. Maknanya syubhah itu pun tak termasuk dalam tayyib ni. Nampak tuan-tuan? Tapi kita ikut dan kita yang pilih. Contoh kita ni dalam berawak kereta sampai persimpangan. Ada ke kanan, ada ke kiri. Ke kanan ni masjid, ke kiri ni ada parti dekat disko. Dia sampai kat persimpangan tu, kita pilih nak pergi situ. Bila pilih nak pergi disko, maka kita berdosa dengan sebab pilihan kita. Maka kita berdosa kerana tak ambil petunjuk yang ada di depan kita. Sedangkan kita tahu dua-dua maklumat. Yang ni ada pengajian, yang ini pula ada tempat disko. Tuan-tuan rahmati Allah. Tempat mungkar. Kecuali kalau tak terpaksa baru tak berdosa. Contohnya kita ni tuan-tuan rahmati Allah, orang ambil pistol letak kat kepala kita suruh buka puasa. Bulan Ramadan dia letak pistol kat kepala kita. Yang itu tak ada pilihan. Kalau kita makan, maka tidak berdosa dengan sebab kita makan. Sebab kita terpaksa. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut tuan-tuan rahmati Allah itu hidayah. Maka bila kita baca ayat Allah, Allah kata wahai Rasul, wahai para utusanku, makanlah daripada benda yang suci dan beramal soleh. Wa qala ta'ala, dan berkata lagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada benda-benda suci, daripada apa yang kurezekikan. Tengok. Bila Allah cakap macam ni, Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang daripada baik-baik saja daripada apa yang aku rezekikan. Maknanya bila Allah kata makan yang baik-baik saja daripada apa yang aku rezekikan, maknanya ada Allah rezekikan yang haram, ada yang Allah rezekikan yang syubhah, ada yang Allah rezekikan yang halal. Sebab apa? Sebab apa Allah buat macam tu? Sebab Allah nak tengok kita ambil yang halal ke kita ambil yang haram. Itu pasal kalau dalam pepatah Melayu kata rezeki jangan ditolak, tak boleh pakai.
Sebab rezeki yang Allah bagi berdasarkan ayat ni, Allah bagi macam-macam tapi Allah suruh pilih yang baik, yang suci daripada rezeki. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita pilih yang tidak baik, maka tak betul. Itu pasal bila Islam ni datang, semua nak kena scan kat dia. Kita ni bila orang Islam, saya nak beritahu satu kaedah kalau betul kita ni Islam, sungguh-sungguh nak Islam. Maka kalau kita Islam, scan semua pada agama kita. Kita ni nak pergi keluar bekerja, scan dulu kat agama. Agama suruh aku apa ni bila aku nak pergi kerja? Apa yang agama suruh aku buat? Daripada benda-benda sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya. Aku ni nak keluar berniaga, apa Islam suruh buat? Nak keluar tu tuan-tuan, ada doa dia. Naik kereta ada doa dia. Lepas tu bila berniaga, scan kan. Aku berniaga apa? Sah ke tidak perniagaan aku ni? Halal ke tidak perniagaan aku ni? Lepas tu keuntungan yang aku letak melampau-lampau ke atau macam mana? Nampak? Bila Islam ni kita ni orang Islam, maka kita scankan dengan Islam. Kalau betul kita nak amal Islam. Kerana itu kita ni zaman sekarang ni tak berapa mau nak amal Islam. Hakikat dia. Duk cakap orang Islam tapi tak mau amal Islam sepenuhnya dalam diri kita. Sebab kita masih lagi terpegang dengan nafsu sedangkan petunjuk Allah telah berdirikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dia kata ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kemudian disebut thumma dzakara ar-rajul. Kemudian disebutkan ada seorang lelaki, Nabi kata yutilus safar. Panjang permusafiran dia. Asy'atha aghbara. Dengan rambut kusuk masai, dengan rambut penuh debu, badan penuh debu. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia angkat tangan dekat langit. Maknanya Nabi nak beritahu dia bermusafir. Antara bermusafir ni salah satu kelebihan dia doa mustajab. Jadi Nabi beritahu ni contoh yang diberitahu oleh Allah kepada dia. Dia beritahu ada seorang musafir yang panjang semua. Orang musafir ni salah satu kelebihan dia doa dia mustajab. Dalam keadaan pula dia tu kusut masai. Orang yang dalam keadaan susah. Dia bila orang dalam keadaan susah ni pun doa dia mustajab. Tapi kita tengok Nabi kata apa? Ya muddu yadahi ila sama. Dan dia mengangkat tangan dekat langit. Maknanya minta pada Allah Subhanahu wa taala, isyarat nak minta Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dia. Kalau kita tengok pada apa yang kita belajar, maknanya insya-Allah Allah makbulkan. Sebab dia musafir, satu mustajab. Lepas tu pula dia ni dalam keadaan susah, mustajab lagi insya-Allah. Tapi Nabi kata apa? Dia duk angkat tangan, dia duk sebut ya Rabb, wahai Tuhanku, kabul hajatku. Wa mat'amuhu haram. Makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram. Dalam keadaan sama minuman dia haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian dia pun haram. Imma haram dicuri ataupun imma pakaian tu dilarang Allah pakai tapi dia nak pakai juga. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia tuan-tuan yang dirahmati Allah membesar dia dengan benda yang haram. Disuapkan dia dengan benda yang haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah Subhanahu wa taala nak kabulkan doa dia? Walaupun dia dah ada syarat-syarat yang menyebabkan doa mustajab, tapi dia batang tubuh dia tu sendiri menjadi penghalang kepada mustajab doa. Kerana itu kalau kita tengok, selain daripada maksud di sini makan benda haram, termasuklah melakukan perbuatan haram. Sebagaimana ulama mufassirin pada hadis ini, orang yang melakukan benda haram juga penghalang kepada dosa, penghalang kepada doa dia untuk makbul. Contohnya kalau kita tengok apa yang disebut oleh Ibrahim bin Adham, seorang ulama tasawuf yang cukup masyhur. Ibrahim Adham mengatakan bahawa dia duduk di tengah pasar Basrah ketika itu, duduk di tengah pasar Basrah, ketika tu orang pun ramai kerumun dia, peniaga-peniaga. Orang kerumun sebab Ibrahim Adham ni ramai orang minta doa kat dia. Ramai orang rujuk dia, orang pergi kat dia. Maka akhirnya peniaga-peniaga ni datang, satu benda yang banyak peniaga-peniaga ni cakap, kebanyakannya mengadu, wahai Ibrahim Adham, engkau mengajar kami, mengatakan bahawa kita bila berdoa pada Allah, Allah akan jawab doa kita. Wahai Ibrahim Adham, kami dah banyak kali doa pada Tuhan, tapi Tuhan tak jawab doa kami. Wahai Ibrahim Adham, kenapa jadi begitu sedangkan kau ajar pada kami, ud'uni astajib lakum, minta doa pada aku jawab doa. Oh ni, peniaga-peniaga ni mungkin dia minta doa, confirm dah tahu dah doa apa dia minta. Iaitu nak minta pelaris lah. Nak minta dia punya niaga tu bagus. Banyak duit. Saya cukup sedih kalau jenis orang macam tu. Datang pengajian aku dekat pondok, sekali je. Oh jumpa, nak minta pelaris. Lepas tu tak mari mengaji dah. Nak pelaris kan?
Mana ada pelarih tuan-tuan? Maknanya doa lah. Doa mudah-mudahan Allah pemurah rezeki dan sebagainya. Semua tu nak kena ada perbuatan. Tuan-tuan, semua pelarih kena ada perbuatan. Ada amal, diikut dengan amal. Allah kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar. Syarat. Dia ada dalam kaedah nahwu, dia ada syarat, jawab syarat. Jadi syarat nak dapat berapa ni rezeki murah, ittaqullah. Bertakwa pada Allah. Bila bertakwa, ada dapat jawab syarat dia, yaj'al lahu makhraja. Jadi takwa ni dah dapat ke belum? Jadi kalau tak dapat lagi, tapi ustaz orang tu dia tak bertakwa pun dapat rezeki. Dah, itu mungkin istidraj. Mungkin Allah nak bagi dia. Tapi kalau nak dapat rezeki yang betul-betul pure, yang banyak, yang bersih, yang berkat, yang menjadi sebab dia masuk syurga, jawab dia mesti takwa. Nah ni. Sebab rezeki yang banyak tapi tidak atas sandaran takwa, imma dia tu membawa kepada dia akhirnya dia tak semayang, akhirnya ibadat dia makin teruk. Ini tanda rezeki yang dia makan bukan atas sandaran takwa, jadi tak berkat. Apa maksud tak berkat? Tak bertambah. Tadi saya tengok bertambah. Ya, duit dia bertambah. Tapi berkat duit itu maknanya rahmat, apa ni, nilai duit itu bagi dia tak bertambah. Maknanya sepatutnya duit tu bila dia ada banyak, dia boleh macam-macam dia boleh buat. Nak mengaji tu macam-macam. Dia boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun. Mengaji dengan syekh-syekh kat sana. Dia boleh pergi Madinah tiap-tiap tahun. Kalau dia nak mengaji syekh-syekh sana. Dia duit banyak. Tapi tak buat benda tu. Bukan kat Mekah aja, Malaysia pun tak pergi. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi masalah. Sebab apa? Tidak berkat. Sebab apa? Tidak atas sandaran takwa. Semua benda nak kena buat. Mana boleh doa-doa je dapat? Tak mau usaha daripada sudut ibadat pada Allah. Tak malu ke kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ibrahim Adham, bila orang puak-puak ni pergi jumpa Ibrahim Adham. Ibrahim Adham kata apa? Macam mana kamu nak Allah kabulkan doa kamu semua? Sedangkan kamu buta daripada 10 perkara. Ni Ibrahim Adham. Tengok, kita tengok 10 perkara ni. Kita kena ke tidak? Tengok 10 perkara ni. Yang pertama, Ibrahim Adham kata yang doa kamu tak mustajab ni sebab apa? Bukan sebab makanan haram saja. Ada sebab-sebab lain. Ibrahim Adham kata, kamu kenal Allah. Kamu kata, kamu dakwa kamu mengenal Allah. Kamu kata Allah tu Tuhan kamu. Tapi kamu tak tunaikan hak. Ni tuan-tuan rahmati Allah, Ibrahim Adham kata begitu. Dan apa yang berlaku pada Nabi Musa? Nabi Musa pernah lalu satu tempat yang mana dia nampak di satu pasar seorang lelaki yang duk berdoa, tangan tak henti angkat minta doa. Maka Nabi Musa ni digelar kalimullah, boleh bercakap dengan Allah. Maka bila Nabi Musa ni bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu itu memohon padamu untuk mengabulkan hajat dia. Bagaimana, apakah yang kau lakukan? Maknanya Nabi Musa kesian tengok orang tu duk berdoa tiap-tiap. Allah jawab pada Nabi Musa, Allah jawab apa? Allah kata apa? Walaupun dia angkat tangannya itu berdoa padaku sampai putus sekalipun, tidak akan aku tunaikan hajatnya selagi mana dia tidak menjalankan hak. Ni tuan-tuan jangan main-main dalam suhuf Nabi Musa AS sebelum datangnya Taurat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita nak kena faham. Allah, hak Allah. Apa dia hak Allah? Maknanya ikut perintah dia, jauhi larangan dia. Tak. Kita cuba tengok kita sekarang ni takat mana kita punya ikut perintah Allah SWT. Imma dari segi zahir, imma dari segi batin. Zahir kita tuan-tuan rahmati Allah, macam mana kita ikut? Adakah kita semayang kita cukup? Adakah perbuatan wajib yang diperintahkan oleh Allah kita buat? Lepas tu benda-benda yang haram, adakah kita tinggalkan secara total? Ramai lagi tuan-tuan rahmati Allah. Saya ceramah kadang-kadang tempat-tempat masjid-masjid surau, yang ramai lagi yang mari surau main nombor ekor lagi. Nampak tuan-tuan rahmati Allah? Bukan kat Malaysia aja, dekat Saudi itu pun. Dekat Saudi itu, saya pergi tuan-tuan rahmati Allah, saya kan boleh bahasa Arab. Jadi duk borak dengan orang Saudi, borak dengan orang Indon yang dah lama duduk Saudi. Dia orang ni kata, ada seorang tu tuan-tuan, dia kata, dia mangsa pada orang Arab Saudi ni dah 6 kali dah. Diliwat tuan-tuan rahmati Allah. Dia kata yang dia paling terperanjat, ada seorang yang liwat dia tu, dia imam dekat satu masjid. Bukan masjid haram. Dekat satu masjid dekat Saudi tu. Lepas habis janggut panjang tu. Lepas dia tu tuan-tuan rahmati Allah, dia tengok imam tu pergi ke Kaabah, pergi semayang dan sebagainya, tawaf apa, dia pun ikut tawaf. Habis tu orang yang janggut panjang tu kata, mari ikut aku balik rumah, aku nak bagi kau kerja. Kau ni orang Indonesia, aku nak bagi kau kerja. Balik-balik dia masuk dalam bilik, dia kata buka seluar. Dia kata, kenapa nak kena buka seluar? Kerja apa ni? Dia nak liwat. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Dia kata ni haram, aku tahu haram.
Tapi tak apa, kita Kaabah dekat, kita boleh taubat. Dia cakap kat orang tu macam tu. Nampak tuan-tuan? Sebab saya baru balik Mekah baru ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni keadaan. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah. Macam-macam kes di Johor. Budak umur 11 tahun. Perempuan berzina dengan pakwa umur 12 tahun. 3 hari 3 malam dalam rumah sendiri tuan-tuan. Budak lagi. Umur 12-11 tahun. Ini rosak masyarakat kita. Di Selangor ni tuan-tuan. Di Sepang. Ada satu tadika tuan-tuan. Tak payah sebut lah. Dia punya mudir cerita. Budak umur 6 tahun. Tengah dia orang ni mesyuarat apa semua. Jadi tiba dia orang dengar bunyi bising. Pergi-pergi kat kelas tadika tu. Ada budak lelaki tu, dia dah letak budak perempuan kawan dia atas meja dan dia dah buka kain budak perempuan tu duk cari. Mana lubang, dia tanya. Bila cek-cek mak bapak tengok cerita lucah tiap-tiap hari. Bodoh punya mak bapak. Ni saya nak marah sungguh. Hantar anak mengaji agama, engkau teruk. Anak balik jadi mangsa kamu. Wajib. Macam orang kahwin ni ambil alasan. Dah kahwin ustaz boleh tengok. Siapa yang cakap macam tu? Siapa yang beri fatwa macam tu? Kamu sendiri yang beri fatwa macam tu. Haram tengok, tak boleh tengok. Ustaz, saya tengok dalam kitab I'anah. Baca kitab I'anah. Dalam I'anah dia kata ustaz, bahawa kita ni kalau tengok satu yang aurat, tetapi tidak mubasyir, tidak secara langsung, maka tu tak apa. Kau mengaji tak habis tu lah. Cuba baca balik kitab I'anah tu, habiskan perenggan dia. Dalam kitab I'anah tu dia kata sekiranya tidak bersyawat. Kau tengok tu bersyawat ke tidak? Kau jangan bohong aku. Kau lempang tak? Bersyawat tu rahmat Allah. Maka haram juga hukum dia. Membawa kepada kemungkaran. Dan membawa kepada kerosakan. Sebab bila isteri tengok orang dalam lucah tu. Kemungkinan dia punya kemaluan lebih besar daripada kemaluan suami. Maka menyebabkan dia akan jadi tak puas. Yang suami pun begitu juga bila tengok. Jadi merosakkan rumah tangga. Bukan kamu saja rosak. Kamu libatkan anak-anak kamu juga rosak. Baru 6 tahun. Dah pandai nak tengok perempuan punya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni. Kamu kata kenal Allah. Tapi kamu tak jalankan hak dia. Kadang-kadang kita banyak alasan. Kita kata. Saya tak tahulah sebelum ni ustaz. Kenapa tak cari? Ustaz saya sibuk dah. Jangan tipu. Kamu tak cari. Kamu malas. Kamu bukan nak sangat sebenarnya. Kamu nak hidup kamu di selesa je. Tak mau dikongkong, tak mau ditunjukkan jalan. Sedangkan Islam ni kalau tuan-tuan belajar kitab maqasid. Maqasid ni maksud syarak. Tujuan-tujuan Allah hukumkan begini. Tujuan-tujuan Allah kata begini. Tuan-tuan kalau baca, kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan akan nampak semua yang Allah wajib, semua yang Allah larang ni. Semata-mata semuanya adalah kerana kasih Allah pada kita. Nak selamatkan kita, nak tak mau kita teraniaya. Maka kita akan bersyukur sungguh kita ni masuk dalam agama Islam. Lahir-lahir lebih-lebih lagi dalam Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baru nampak Allah kasih kita. Orang yang bila nampak hakikat, dia akan nampak Allah kasih saja. Hatta kalau Allah murka sekalipun, disebabkan Allah kasih. Allah turunkan tsunami itu sebab Allah kasih. Allah murka. Tapi yang lebih tinggi daripada itu sifat Allah kasih. Kerana itu Allah bagi supaya orang beringat. Nampak tak? Tapi bila kita tak nampak mazhar kasih. Jadi itu pasal doa tak makbul-makbul. Kedua. Imam Ibrahim Adhan kata kedua. Kamu buta dan doa kamu tak makbul sebab apa? Kamu sangka bahawa kamu cinta Rasul. Kamu duk kata kamu cinta Nabi. Tapi kamu tinggalkan sunnah dia. Tak semangat buat sunnah Nabi. Tak explore. Tak kenal. Cuba kenali Nabi Muhammad SAW. Tu kitab terjemahan Syama'il Muhammadiyah tu. Dah ada dah dekat pasaran sekarang. Saya tengok dia tulis ada sebahagian kitab tu. Dia tulis terlaris di pasaran. Bila tanya, Allah tak adalah laris sangat. Laris lagi CD-CD. Cerita-cerita HBO tu tuan-tuan rahmati Allah. Kemudiannya cerita-cerita CD-CD penyanyi-penyanyi kita lagi laris. Itu pun kira laris lah tu. Dia kata. Nampak? Dah terjemah. Banyak ulama usaha dalam terjemah. Baca tuan-tuan. Dan tak elok kalau baca dan fahamkan sendiri. Maknanya baca confuse tanya pada ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu disebut lagi tuan-tuan yang ketiga. Itu pasal kita Nabi ni. Tuan-tuan tahu tak sebab apa ramai? Saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni cukup bagus. Jelas. Allah sebut apa dalam ayat ni? Allah kata,
Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u. Wahai Muhammad, ketika mana kamu berdakwah menyeru mereka ke arah petunjuk, mereka tak dengar. Mereka tak mau dengar dan mereka tak dengar. Kemudian Allah kata apa? Ni. Tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Allah kata, engkau nampak dia orang sebab ada setengah daripada kita kan? Bila ustaz-ustaz ni duk cerita kita ni, bila lihat muka orang alim, bila duduk dengan orang alim, maka turunnya hidayah Allah, turunnya rahmat Allah. Kita duduk dalam majlis orang-orang soleh, turunnya rahmat Allah. Tengok muka dia, maka Allah SWT macam Nabi kata, nazratun ilal alim ahabba ilayya min qiyamil lail wa siyamin nahar. Aku tengok muka orang alim tu lebih aku suka daripada qiyam seluruh malam, puasa 10 siang. Dalam hadis Nabi yang lain, seorang yang alim berjalan di tanah perkuburan, Allah hormat orang alim ini dan Allah angkat sekejap azab yang diazab oleh orang dalam kubur itu. Disebabkan orang alim ni lalu. Oh, tiba-tiba tuan-tuan, adalah yang menjawab, Ustaz berlebih sangat ni. Saya minta maaf Ustaz, ilmu tak berapa banyak lah, cuma saya nak tanya. Kalau Ustaz cakap macam tu, di zaman Nabi tu, Nabi ni Ustaz, dia bukan orang alim, dia Nabi. Abu Lahab tu dia tengok muka Nabi tiap-tiap hari. Tapi tak ada masuk Islam pun. Ustaz kata bila tengok muka orang soleh ni, turun rahmat Allah, turun hidayah. Ustaz lebih-lebih ni puji orang alim ni. Lebih kurang je Ustaz. Ustaz-ustaz yang datang mengajar ni lebih kurang. Ya, macam kita orang. Dia cuma dia mengaji bab agama, saya mengaji bab lain. Dia nak kata sama lah. Baik. Tengok ayat ni. Allah kata apa? Tarahum yanzuruna ilaika wahum la yubsirun. Sebab apa dia orang tak dapat hidayah? Dengan duduk dengan Nabi, bukan orang alim, Nabi. Allah kata, engkau akan dapati mereka melihat engkau wahai Muhammad, tapi sebenarnya mereka tak nampak engkau. Oh, sudah. Allah kata, wahai Muhammad, engkau dapati mereka tu tengok engkau, tengok. Tapi sebenarnya mereka tak nampak engkau. Apa maksud Allah SWT? Ditafsirkan oleh Imam Syarawi dan imam-imam yang lain. Ayat ni maksud dia apa? Mereka memandang Nabi itu, tetapi mereka tak nampak kelebihan Nabi. Mereka memandang Nabi, tapi mereka tidak nampak kemuliaan Nabi. Mereka memandang Nabi macam tengok orang kat pasar. Sama. Mereka pandang Nabi itu pandangan yang menghina. Kerana itu Allah tak turunkan hidayah pada mereka. Tapi bila seseorang, contohnya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, memandang Nabi dengan mulia. Cuba tengok Abu Bakar dapat apa? Allah muliakan Abu Bakar. Abu Bakar lah orang pertama yang Nabi sebut masuk syurga straight. Tak ada hisab. Dan Nabi ni, Abu Bakar ni tuan-tuan, orang yang Allah makin naik. Bila Nabi cakap macam tu, bukannya dia melompat dia, oh, Alhamdulillah. Allah. Lepas tu jumpa orang lain. Ibadat sesungguhnya saya dah confirm. Ada dia buat macam tu dalam sejarah? Tak ada. Dia makin takut. Kita ni baru semayang jemaah 2 kali, rasa masuk syurga dah. Astaghfirullah. Baru mengaji sekali 2, sebulan sekali, rasa nak masuk syurga dah. Allah. Abu Bakar, bila Nabi dah cakap macam tu pun, tetap dia punya risau dan takut. Dan sentiasa dia cerita dalam berdoa, dalam mengajar dia, dalam dia punya tazkirah, dia kata apa? Inilah, dia pegang lidah dia. Inilah yang meletakkan aku tempat iman neraka, iman syurga. Bukan dia tak percaya kata Nabi. Tapi dia bila dengar macam tu, lagi dia takut. Sebab dia tahu Allah tu maha kuasa. Allah tu dia berkehendak. Kalau dia nak tarik balik apa yang dia bagi, dia boleh buat. Jadi makin takut dia. Sampai Abu Bakar kata, kalau kaki kanan aku berada di dalam syurga, kaki kiri aku luar syurga. Tapi aku tak confirm lagi, pasti tak confirm lagi masuk syurga atau tidak. Sebab semuanya terletak di tangan Allah. Memang Allah dah beritahu Nabi Muhammad dan aku yakin. Tetapi aku takut sebab Allah SWT muqallibal qulub. Iaitu Allah SWT ini boleh membalik-balikkan hati orang. Jadi takut-takut Allah boleh tarik. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Kerana itu, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka ni dia tengok Nabi, pak saudara lagi. Tapi mereka menengok Nabi dengan pandangan menghina. Begitulah zaman kita ni kalau tengok ulama dengan pandangan biasa, tidak memuliakan mereka, bukan nak suruh sembah, tak, memuliakan ilmu mereka bawa, maka mereka tak dapat apa-apa tuan-tuan. Tak dapat. Tu pergi ngaji balik serupa tu. Amal pun tak ada, tak meningkat, apa pun tak meningkat. Sebab pandang macam tu je. Pandang macam orang kat pasar. Bahkan na'uzubillah kalau pandang dengan pandangan yang lebih hina. Oh, bila sampai-sampai ustaz, dia tengok. Tapi main mengaji tu aku pelik. Duduk mengaji tapi belakang duk bantai ustaz tu. Oh, buruknya masalah, buruk perangai.
Macam Ustaz Don orang kata serban dia tu macam mana sujud Ustaz Don? Serban pun sampai tutup habis dahi. Wah, macam kita lebih alim. Tanyalah dia direct. Lepas tu dia kan orang mengaji. Dia tahulah. Maknanya dia semayang mungkin dia angkat dia punya serban. Ataupun dia macam mana pun. Yakinlah sangka baik dengan dia. Kita nampak tak dia semayang? Tak nampak kan? Kita tak nampak dia semayang dia buat macam mana? Kena ke tidak? Lepas tu dahi ni. Bukan semua dahi ni. Dia dahi ni yang atas ni. Sampai kena ni sampai ke atas. Kena sikit pun jadi dah. Juzuk daripada dahi. Tak apa. Itu pasal dalam bab fiqh. Kalau hidung tu mancung macam tu tuan-tuan. Jadi nak sujud macam mana? Panjang hidung. Adakah nak buat lubang masuk hidung dalam tu? Tak payah. Sengitkan kepala biar hidung ke situ. Jadi dapat sikit dahi kat belah sini pun sah. Kita ni, itu zaman sekarang ni jadi masalah. Semua orang nak cakap bab hukum. Tukang jual nasi lemak nak cakap bab hukum. Mekanik kereta nak cakap bab hukum. Semua nak cakap. Kalau ulama tu kerja mekanik kereta, dia ada autoriti lah. Ini semua pakai nak cakap. Baru mengaji 2-3 pun bantai. Teh ustaz pula. Ini perangai buruk. Iaitu mengaji takut tak ada manfaat sebab tak ikhlas. Jadi mari mengaji jadi takabur. Bukan jadi bertawaduk. Jadi makin takabur. Ni tak mau. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kata kita cinta Nabi. Tapi tuan-tuan rahmati Allah kita tinggalkan sunnah dia. Yang ketiga kita kata kita baca Quran. Tapi tak beramal. Itu pasal doa tak mustajab. Baca Quran ramai lagi. Lagu itu tahu, lagu ini tahu. Taranum, tajwid, dengung dia. Orang dengar, berdengung orang dengar. Dia punya dengung saja. Ikhlab dia nak buat betul-betul. Apa ni. Kalau ikhlab tu pada huruf ba contohnya apa? Nun mati bertemu ba. Apa contoh dia? Tak ingat lah. Kan dia kata dengung dia, bunyi dia macam mim. Tapi mim nipis. Bukan main berlatih. Maut punya berlatih. Maknanya nak beritahu. Mim ba'di contoh ni. Mim. Ni kan? Ustaz, ada orang kata mim ringan Ustaz. Tak boleh kalau mim ba'di. Tu tak boleh. Tu mim berat tu Ustaz. Dia kena mim ringan. Mim. Jadi tak boleh tutup habis. Mim. Kau faham tak apa yang kau baca ni? Untuk mim. Daripada dulu sampai sekarang untuk mim. Quran tak faham. Tak faham. Tak nampak aula dia kat mana. Baguslah baca terus. Tapi masa yang sama yang itu yang aula. Faham Quran tu. Barulah faham Islam. Ini tak berapa nak faham. Tuan-tuan rahmati Allah. Marah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila perjuangan agama Allah. Bila diterangkan tentang menolak bila terang sikit bab hudud, bab qisas, mula mengamuk. Kan tu semua dalam Islam. Janganlah pandang skop Islam tu kecil sangat kepada parti aja. Dah, Islam tu atas kali. UMNO nak kena ikut Islam, PAH nak kena ikut Islam. Semua orang nak kena ikut Islam. DAP tu kalau pemerintahan Islam, dia pun kena ikut Islam. Sebab dia duduk bawah pemerintahan Islam. Jadi kena ikut tata cara, cuma bagi dia tu tak adalah dia kena kita paksa dia semayang. Kecuali dia dah masuk Islam. Nama? Itu dia Islam. Hudud, kisah. Lepas tu saya bila tengok dalam perbahasan parlimen tu pening kepala saya. Ada yang kata apa ni hudud PAH dia kata boleh liwat bini. Dia pun bagi statement dia kata PAH kata bahawa liwat dikenakan hudud kecuali kepada isteri. PAH ni dia bagi, dia liwat bini boleh. Nampak ni hudud PAH dia kata. Nampak jahat, nampak orang jahil bila bercakap jahat. Saya bukan nak apa, bukan masalah nak cerita politik ni. Cuma nak beritahu. Sedangkan kalau kita mengaji betul agama kita, dia hukum dalam Islam ni bukan hudud saja. Kita ni bila nampak Islam hudud. Dia tak nampak hukum lain. Dalam Islam dia ada hudud, dia ada qisas, dia ada ta'zir. Dalam hudud ada hukum-hukum yang memang kena. Di antaranya liwat. Liwat yang macam mana? Lelaki dengan lelaki melalui dubur atau lelaki dengan perempuan melalui dubur selain isteri. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi, dalam bab isteri ni tuan-tuan rahmati Allah, dia tidak beri hukum. Maka isteri tu tak boleh letak dalam hudud. Maka diletakkan dalam ta'zir. Bukannya terlepas. Bukan benda tu halal. Tak boleh juga haram. Tapi nampak orang bila jahat, tak faham agama, nak sangat kedudukan, dia buat fitnah macam ni. Habis tu yang rosak tu. Yang aku sedih pula yang bercakap pakai kopiah pula. Putih pula tu. Yang duk kata hudud PAH boleh bagi liwat isteri. Fitnah. Mana ada hudud PAH? Hudud-hudud
Nampak tuan-tuan? Tapi orang tak faham. Bila main politik ni tu aku geli geleman tu tuan-tuan. Politik ni bagus. Tuan Nur Ni Haji kata apa, politik ni kalau sekarang politik kotor, maka bawa pada politik Islam. Kita nak kena bersihkan lah. Jangan duk kata kotor je. Memang kotor lah sekarang ni. Pakat menipu. Jadi ubah pada politik yang bersih. Sebab Islam tu memang ada politik dalam Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni baca Quran tapi tak beramal. Macam mana nak beramal? Tak faham. Surah Yasin yang baca berkurun tu pun tak faham-faham. Dalam tu ada 6 surat. Alah ustaz, kami ni tak mengaji benda. Dia mengaji lah. Ada ustaz kita cari lah. Ustaz tak jumpa surah kami, carilah surah lain. Ustaz susah. Susah apa? Ada kereta? Kereta apa pakai? BMW. Kau lompang kau tahu. Letak, hantar, jual balik BMW. Pergi lah. Pemalah, mengada-ngada, mental orang Jawa bang. Nampak tuan-tuan? Bukan marah, geram ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni mengada-ngada. Semua nak orang sedia. Nampak tuan-tuan? Semua nak sedia. Tak ada usaha. Kamu nak masuk syurga ke tidak ni? Kita tanya orang, nak masuk syurga ke tidak? Nak. Usaha nak masuk syurga. Ini tak tunggu. Nampak? Cari. Ni tak mau cari. Ngaji Quran tak mau belajar. Panggil ustaz banyak. Panggil ustaz datang rumah. Nak kena bayar kat dia. Bayar dah. Tak apa, duit banyak kan? Bila ustaz datang, tak apa, saya minta sebulan RM50 lah, bantu saya minyak apa. Ustaz, ni tak ikhlas ni. Allahu Akbar, buruk punya peranganmu. Allahu Akbar, boleh TV LCD besar bapak gitu. Kat rumah penuh gitu. Tak berapa ribu, tak apa kau tengok dalam tu kan, kau nak masuk dalam tu, aku tak tahu. Kalau ustaz tu dia minta RM50, apa salah bagi? Tak salah pun, ada hadis Nabi. Berkenaan kalau mengajar Quran ni minta dinar, tak apa, qararait apa ni, dinar. Dan kadang ustaz tu tak minta pula. Tak ada. InsyaAllah. Aku kata, ustaz kata tadi tak dapat nak teruskan buat jemputannya. Sana bayar banyak ke? Banyak. Tuan-tuan pergi sana. Banyak, aku dapat envelope lebih besar daripada tuan-tuan bagi. Dalam tu durian. Envelope dia bagi besar, dalam tu durian. Duit tak ada. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan cakap pasal duit ni. Ilmu yang aku bagi ni tak ada nilai dia. Kau nak bagi dunia dengan sisi dia tak cukup. Kalau ada yang nak cakap bab tu lah, tak payah cakap lah. Rezeki ni Allah nak bagi. Saya kadang ceramah-ceramah pejabat-pejabat, kadang kita minta derma. Tak apa, malam ni tak minta derma. Jadi kadang minta derma, kata ustaz ni kesian ni. Jangan cakap macam tu, aku cukup. Ni untuk madrasah. Cukup ke ustaz? Cukup. Saya ceramah universiti, sejam saya ceramah tuan-tuan, jemputan universiti 1,000 orang bagi. Kalau bayangkan dalam sebulan aku ceramah 5 universiti, 5,000 aku dapat. Belum campur surau-surau lagi yang bagi aku. Gaji aku lebih besar daripada. Kalau macam tu ustaz infak lah sekolah ustaz. Ya, aku dah habis, tak payah tanya. Beratus ribu, dah kat juta aku habis. Ni aku buka supaya kau orang dapat pahala juga. Nak? Tak nak, sudah. Itu saja. Nak sangka buruk, itu kau punya masalah. So dekat depan Allah, ustaz kenapa tak beri tulang pada saya? Tak tekan, suruh bagi ke tuan. Aku pun malah nak layan. Sebab hari tu aku hal aku, kau hal kau. Aku pun tak tahu lepas ke tidak. Dengan amalan-amalan yang kita buat. Tuan-tuan, dekat dunia ni nak tegur. Itu pasal kena bersuruh lah, cari. Ini tuan-tuan, alasan sibuk kerja balik, letih apa. Tuan-tuan, susah nak cari. Mudah dah ni kita nak zaman Nabi. Mudah dia naik unta tuan-tuan. Kita naik kereta. Smart tag lagi. Itu pun dah macam tu dia langgar juga tol dekat Kesas. Tadi aku lalu satu tol dah kena langgar tuan-tuan. Teruk juga tol tu, tak dah meninggal ke apa orang dalam tol. Astaghfirullahaladzim. Itu pun kata letih sangat ke Allah. Lemahnya iman kita akhir zaman ni tuan-tuan. Nak mengaji pun susah. Kat pejabat tu sampai buat pengajian dekat pejabat. Berapa kerat yang naik tuan-tuan? Allahu Akbar. Naik lift lagi. Kan naik tangga, naik lift. Keluar. Aku harap betul lah kalau yang mengada-ngada Twitter sepit dekat pintu lift. Bahawa dia sedar nikmat Allah SWT macam mana. Bukan nak doakan tak baik. Tapi bila kita ni terlampau manja sangat, kadang geram juga. Usahlah lebih sikit. Ni pasal Quran ni boleh. Kalau kita tiap-tiap hari kita baca tengok terjemah. Lepas tu telefon usah. Handshake pun ada sekarang ni. Lama. FB, Twitter. Twitter ke Twister? Twitter. Twister yang makan tu kan. Yang gulung-gulung tu kan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya boleh. Nak berbincang apa sebagainya.
Lepas tu sabarlah pula bila FB ustaz tak jawab pula. Sabarlah, tanyalah lagi sampai dia jawab. Allah. Sahabat-sahabat Nabi lu berjalan berpuluh-puluh ratus kilometer nak jumpa Nabi, nak tanya satu soalan. Mana ada FB masa tu? Mana ada Twitter masa tu? Handset pun tak ada. Kita sekarang ni, Rusia boleh telefon Malaysia nak tanya soalan. Aku budak-budak kat Australia, FB kat aku. Tuan-tuan tanya soalan. Ini pula ajak ustaz, jom datang Australia duduk 2 minggu. Kalau boleh dapat tiap bulan atau 2 bulan sekali. Yang New Zealand pun telefon. Sebab budak-budak kolej mara aku mengajar dia orang. Jemputan, syarah jemputan kadang-kadang dia kolej mara untuk moral dan pembinaan di. Sebab apa dia orang kat Australia tu dia orang kata makin teruk. Sebab sana sosial teruk. Jadi ustaz tolong datang ustaz. Bab tauhid, bab ni tolong. Aku nantilah aku tengok masa aku macam mana. Saya cakap kat dia orang, insya-Allah doakan saya ada rezeki banyak, insya-Allah saya boleh pergi sana. Tak usah, tiket kami sedia. Itulah saya maksudkan. Faham sudahlah. Itu ayat power orang panggil. Dah, maknanya tak ada masalah, kita boleh pergi insya-Allah. Beritahu masa dia. Allah, tuan-tuan. Pergi Mekah baru ni, Allahu Akbar, free semua, tuan-tuan. Ustaz macam minta duit orang. Dah, aku tak pernah minta, orang bagi. Nak pergi ustaz, jom ustaz. Ada seorang datuk tu. Tengah makan-makan. Ustaz, jom pergi Mekah ustaz. Minggu depan. Macam pergi Melaka. Ajak aku pergi Mekah macam pergi Melaka. InsyaAllah saya usahakan nanti berapa tamak. Ustaz. Saya tanya, saya bukan jenis jatuh ni. Berapa? Aku ada duit insyaAllah. Berapa? Ada ustaz, kita pergi. Pergi. Duduk hari pertama 5 star. Depan Kaabah tu, depan Masjid Haram. Besok tu terus tak ada star. Di situ kita belajar. Allah ni kalau nak naikkan orang sekejap, Allah nak hina orang pun boleh sekejap. Tapi masih free lagi lah. Gosok baju atas peti air. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu tuan-tuan pergi nak beli jubah. Ada bawa duit sikit. Nak pergi airport tu orang bagi. Ada 1,000 rial orang bagi. Orang bagi. Aku tak suruh dia datang pun. Dia datang, ustaz. Ni doa-doakan kami kat sana, ustaz ya. Bagi sampul surat. Aku tak suruh pun. Ada pula orang kata, ustaz ni kesian ni. Minta kesian orang. Dah, aku tak minta kesian orang. Orang bagi aku. Pergi kedai jubah. Tengah duduk belik-belik. Datang seorang. Assalamualaikum ustaz. Oh ustaz. Datang Mekah Alhamdulillah. Sebab apa ni? Tengok jubah. Ustaz pilih lah. Pilih. Ambil 2-3 lah. Kata, tak apalah saya nak beli selai. Tak 2-3 lah. Saya bayar. Ya Allah, pergi lagi. Aku naik atas. Aku nak cek roti canai. Sebab dekat Zamzam Tower dengan Safa tu. Safa ke Safa? Safa sebelah tu. Dia ada kata disaji punya tempat roti canai. Aku duk cari-cari. Mana roti canai ni, teringin nak makan roti canai. Kat Mekah susah. Yang ada jual roti canai tapi roti canai dia. Jadi dia pusing sampai alhamdulillah ada seorang jumpa seorang perempuan. Tengah naik ada tu. Ada perempuan tu duk kulu kilir. Ustaz ya? Dia kata, ya. Saya daripada Bangi saya datang ni tapi kawan-kawan saya semua tengah rehat. Tidur saya tengah tak cek roti canai. Dia pun cek roti canai. Kata, sama lah kita. Cek roti canai. Cek. Sama. Oh Allah, terima kasih Ustaz. Saya nak sangat cek roti canai. Teringin sangat nak cek roti canai. Ustaz, boleh tak? Tolong boleh tak Ustaz? Boleh apa lagi? Saya dengan kawan saya dengan Ustaz Nazmi. Ustaz boleh tolong tak? Kata apa dia? Boleh tak saya belanja Ustaz? Allah minta tolong nak belanja tu. Minta tolong aku supaya aku izinkan dia belanja aku. Ada orang kata, Ustaz macam mana Ustaz boleh macam tu Ustaz? Jadi Ustaz lah tu. Jadi Ustaz lah. Mengaji agama bak faham. InsyaAllah Allah murah rezeki. InsyaAllah tu. Ada yang jenis-jenis kita pergi UCT Action. Dia punya presiden dia. Dia punya apa? Orang panggil apa? Apa dia punya ketua UCT tu orang panggil apa? Dekan. Action. Saya sampai-sampai. Duduk tak pandang. Saya dengan serban sengit saya ni lah. Duduk sebelah dia pun tak pandang. Lepas tu datang ustaz tu, tuan, yang ni Ustaz Fadil yang kita jemput. Dia cakap dengan orang tu, aku ada sebelah. Dia tahu aku sebelah. Lepas tu dia pandang depan. Dari universiti mana? Lama. Dia pandang depan tu, tak pandang aku tu. Aku rasa dia ada masalah pada mata dia. Dia tengok. Dia kata, daripada universiti mana? Tak ada, saya daripada Teluk dengan 5 Garang aja. Saya daripada Kelang aja. Buat apa sekarang ni? Jadi penceramah bebas. Ceramah bebas lah. Okay, tak buat lah. Dia senyap. Aku dalam hati. Kalau ikut perasaan manusia ni nak aja kelempang. Geram. Nampak sangat action dia tu. Entah apa yang dia action kat aku pun tak tahu. Nak kata aku ada tangan, dia pun ada tangan. Dia ada tangan, aku ada tangan. Kaki ada. Semua aku ada. Bini, dia ada, aku ada.
Silap aku boleh dua. Nampak tuan-tuan macam Allah. Lepas tu dia ada kereta. Aku pun ada kereta yang kau bangga sangat siapa? Ceramah tu dalam ceramah. Tak apa. Dalam ceramah aku nanti. Dalam ceramah aku bedal saya cara kiasan lah banyak. Lepas tu dia yang sombong tadi tu. Dia naik atas. Masa dah habis saya ceramah. Dia naik atas. Dia pimpin saya tangan saya. Bawa turun. Tuan-tuan rahmati Allah. Lepas tu cek. Dia tulis RM200. Tuan-tuan rahmati Allah. Tak apalah tu. Aku bukan kisah. Aku tak pernah letak pun. Orang nak bagi cek. Mai. Dia pun koyak cek. 1,500. Ustaz 1,500 dia bagi aku. Sejam aku ceramah. Ni kalau Tuhan nak bagi dia. Ada aku minta kat dia? Tak ada. Ni nak beritahu tuan-tuan. Dalam bab-bab macam ni tuan-tuan. Kita ni nak kena faham. Bila kita baca Quran, kita nampak hakikat Quran. Bila nampak hakikat Quran tuan-tuan, kita akan tenang. Bukan nak suruh tawakal usaha. Ya Allah, aku usaha tuan-tuan. Aku kat Mesir jual nasi lemak. Aku jual bergedil. Aku usaha cari nafkah untuk anak bini aku. Masa belajar dulu. Bukan tak usaha. Yakin dengan Allah. Kalau terus tak usaha itu, humkun wa ghabawa. Habib Abdullah bin Haddad kata, orang bodoh dan bengong. Bukan bodoh je. Ustaz Zaidu kata bodoh. Habib Abdullah kata bodoh dan bengong. Nak kata lambai macam tu sekali. Kena usaha. Tapi jangan kemaruk lah. Macam mana nak duit banyak? Macam mana nak duit banyak? Duk fikir tu, duk fikir ni. Tuan-tuan rahmat. Kemaruk. Pergi multi level, multi X level, multi macam-macam level lagi lah. Nampak tuan-tuan? Tak salah mati level tu usaha juga. Tapi maknanya jangan kemaruk. Itu je. Kemaruk. Jadi otak tu daripada pagi sampai ke malam fikir nak kaya je. Dia punya diri dengan Tuhan payah. Tak ada apa-apa. Tak apa. Usaha. Lepas tu balik saya. Balik tuan-tuan rahmati Allah. Balik saja. Buat usaha. Balik-balik tu. Kereta tak ada. Apa tak ada. Tapi nak kata rezeki. Kita minta doa. Ya Allah. Aku nak balik nak menyampaikan ilmuku kepada masyarakat. Ya Allah. Pemudahkan jalan dakwahku. Aku nak balik tu sehari sebelum balik orang Petronas mai ziarah aku. Kan dekat Petronas buka cawangan dekat apa? Dekat Melbourne pula. Apa ni? Kat Mesir, Melbourne pula. Sebab budak Australia tu cakap tempat dia Melbourne. Jadi aku teringat tu ya. Jadi tuan-tuan macam Allah kat Mesir. Dia buka cawangan cari gas dekat Mesir. Jadi dia orang duk cari guru bahasa Arab, bukan main beribu-ribu pelajar Malaysia dekat situ. Nak kata Allah nak bagi rezeki, nampak tak? Dalam ribu-ribu tu orang pilih dua je. Yang dua tu pula aku yang dapat. Jadi ceramah mengajar dia orang bahasa Arab. Lepas tu dia orang suka, dia orang seronok, terima kasih. Aku tak pernah minta lah sikit, minta derma boleh tak? Nak balik ni. Tak ada. Lepas tu saya graduate, ambil pengkhususan fatwa. Lepas saya ambil ijazah BA, lepas saya ambil master, ambil pengkhususan fatwa, saya graduate. Graduate apa dia? Convocation untuk pengkhususan fatwa. Maka bila dapat tu graduation tu, orang Petronas pun, Ustaz saya dengar Ustaz graduate, apa ni, ada convocation baru hari ni. Ustaz kata, Ustaz kami nak jumpa lah Ustaz sebelum Ustaz balik besok. Dia pun datang. Orang pakat, Ustaz ni saya cap tahniah lah, ada yang bagi buah. Ada yang kata Ustaz ni lah. Dia bagi cek. Ramai yang bagi cek. Bagi cek setiap cek RM20,000, RM30,000. Aku tak pernah minta dia bagi aku. Ustaz mudah-mudahan Ustaz berdakwah boleh berjaya dekat Malaysia nanti Ustaz. Aku balik terus. Aku balik-balik pakai pijak terus. 406. Cash. Tuan-tuan macam Allah. Bukanlah nak kata belagak dah. Sebab kita ceramah jauh. Perlis. Pahang. Masa tu lah. Jadi orang syorkan bawa tu dia selesa sikit tak sakit pinggang. Okey. Tuan-tuan. Lepas tu tak lama lepas tu rosak pula benda tu. Nak jadi cerita dah. Rosak. Dia bila Continental ni dia ada masalah, dia masalah melarat je. Daripada aku habis duit kat dia, lepas tu usaha-usaha. Lain kali aku dapat beli Mercedes. Mercedes aku beli harga per ton. Tuan-tuan boleh beli Mercedes harga per ton. Aku dapat beli? Boleh insya-Allah. Allah nak bagi. Orang tengok ustaz ni apa pakai Mercedes. Tanyalah dulu ustaz tu. Tak tahu beli macam mana dapat peri ke. Ini duk sangka buruk banyak. Sangka buruk satu, sangka buruk satu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bukan nak cerita pasal benda tu. Maknanya nak beritahu rezeki Allah tetap. Kalau saya dah tetap rezeki luar, maka Allah akan bagi. Kita usaha saja Allah bagi. Maknanya macam tu. Tapi yang paling penting kita faham apa yang Allah nak sampai pada kita. Kita faham benda tu selesai masalah. Bahkan ulama kata takwa ni, siapa yang dapat takwa, dia dapat semua yang lain. Harta dunia dia dapat, akhirat dia dapat, semua dia dapat. Tuan-tuan kenal Syekh Nuruddin? Syekh Nuruddin lagi kaya tuan-tuan. Aku kena beli kereta. Syekh Nuruddin lagi kaya. Dia tak payah beli kereta. Tapi dia nak ceramah je Porsche mari tuan-tuan. Tuan-tuan, dia tak payah beli. Lagi kaya. Orang hantar Porsche ambil dia pergi ceramah. Hantar Audi anak dia pergi ceramah. Pergi Melaka. Dia nak pergi ceramah je ada. Itu lagi dahsyat.
Habis Omar tu. Oh, kalau dekat sana, yang datang semua, 4-wheel drive punya. 4-wheel drive bukan mau calang-calang, BMW. Orang baik. Bukan kita nak minta kesian orang. Baik. Maka tuan-tuan rahmati Allah, fahamkan Quran. Kau apa dah? Oi, nak lewat. Yalah. Dah lah ni kan. Tuan-tuan rahmati Allah, bagi lewat sikitlah dah. Minta maaf Cik Razak, tadi saya beritahu. Saya rasa tak dapat nak terus tiap-tiap bulan. Kalau tak nanti saya mari lewat. Bukan main lewat, asyik tak dapat datang. Kadang pergi Mekah, baru ni jemput ziarah Syekh Ali Sobuni. Ini tak lama lagi aku nak pergi Turki pula. Sebenarnya lepas pergi Mekah itu nak pergi masuk sempadan Syria, nak hantar bantuan. Tapi visa tak lepas. Jadi kena balik Malaysia dulu. Lepas, dia orang kata lepas 10 hari. Ada yang kata awal bulan 4. Jadi saya tak tahu. Pergi pula, tak tembur lagi. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Jadi takut kesian tuan-tuan ya. Jadi datang tadi pula adalah 2-3 kerat aja tuan-tuan rahmati Allah. Lagi aku down. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT kita faham. Ada yang kerja balik lewat apa sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Ala kulli hal tak apa. Lepas ni maknanya panggil aja, maknanya jemputan. Maknanya kalau ada kelapangan saya datang insya-Allah. Sebab apa? Kita nak jaga hati masing-masing. Saya, tuan-tuan. Tuan-tuan kita faham, kita nak mengaji dan sebagainya. Maka khair insya-Allah. Semua ada hikmah. Tuan-tuan rahmati Allah, kita habiskan yang keempat sebab masa kita dah ni. Dia kata, kamu telah makan nikmat-nikmat Allah tapi kamu tak tunaikan. Ni. Satu lagi sebab kita ni doa tak makbul, kita makan nikmat Allah. Allah bagi macam-macam kita dapat guna. Makan, minum, pakai. Semua tu nikmat Allah. Tuan-tuan, kita punya etikad macam mana dengan Allah? Allah kata kun fayakun. Allah kata jadi. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nak kata kita ni terbakar rumah kita, sekejap aja tuan-tuan. Allah bagi masalah lita pintas je. Sebab Allah ajar kita bersebab. Habis terbakar. Dan bila Allah nak bakar ni Allah tak kira siapa. Kalau orang beriman sebagai ujian. Orang yang tidak beriman sebagai azab kepada dia. Macam tuan guru apa tu yang dekat Kedah tu. Ada masuk dalam FB. Tuan-tuan ada buka tak FB? Ada ad dia tak? Tuan guru ni Allah gajah mati. Ada satu pondok dekat situ. Rumah dia terbakar hangus. Dia balik ceramah dengan bini ni. Sebab tak ada orang dalam rumah. Hancur habis. Keluar kat FB nak minta salurkan bantuan. Tuan-tuan bantu pada dia. Orang panggil Pak Anjang. Dia ujian kepada dia. Sekarang ni duduk kat surau pondok dia. Dia duduk dengan isteri dia, dengan anak-anak dia dekat surau pondok dia. Memang, aku ni pun tak tahu ujian Allah macam mana. Sebab orang-orang buka pondok ni memang ujian banyak. Tapi dah ada ujian 2-3 sebelum-sebelum ni lah. Ada yang bawa parang nak pancung kepala aku pun ada. Sebab apa? Buat sekolah kat situ, buat pagar pula. Lepas tu berzikir kuat-kuat pula. Ada jiran yang jenis lala tak semayang. Nampak? Sekarang ni Alhamdulillah dia pula datang ziarah. Ustaz. Bila dekat kedai, orang lalu kat kedai. Nampak kita orang. Ni dia orang ni orang baik-baik. Tak apa dia nampak agaknya aku tak tahu. Agaknya dia tidur malam aku datang kat dia. Assalamualaikum. Rahmati Allah. Ngecik pasal. Tuan-tuan rahmati Allah. Okey. Ujian banyak juga. Macam-macam. Fitnah lah. Ujian pelajar-pelajar. Ibu bapa. Ujian duit. Tapi subhanallah lah. Saya dah lali lah tuan-tuan. Kadang-kadang duit tak ada lah mini. Itu tak ada duit. Orang dah datang minta bayar tanah. Tolak tambak tanah. Nak buat itu. Malah tiba dapat mesej ustaz. Saya ada masukkan 50,000. Subhanallah. Selesai. Nampak tuan-tuan. Tapi ngam-ngam lah. Selalu ngam-ngam. Ngam Allah bagi. Bagi selesai. Takut Allah bagi lebih tu takut aku terguna banggali lah kot. Nak jaga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Maka kerana itulah tuan-tuan. Sekarang ni kita pula dalam fasa yang seterusnya buat surau pula. Alhamdulillah surau harga 440,000. Dalam masa 2 bulan dah terkumpul 360,000. Alhamdulillah. Siapa nak bagi tuan-tuan? Allah lah yang bagi. Tapi Allah bagi melalui gerak hati orang-orang yang Allah letakkan dalam rangkaian kebaikan. Sebab bila sesuatu kebaikan, sesuatu benda yang Allah suka nak ditubuhkan, maka Allah dah set dah rangkaian dia siapa yang terlibat dalam penubuhan itu. Yang Allah nak bagi saham pada dia orang di hari akhirat. Maka kita ni kalau dah nampak tuan-tuan dapat benda tu, Alhamdulillah. 1%, 2% janji masuk dalam rangkaian. Cukup lah. Pergi sana bagi. Ustaz 20%, okey. Tak ada masalah. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. RM1, RM10. Bukan mesti RM1,000, RM2,000, RM3,000 dah. Asal kita dapat masuk rangkaian tu jadilah. Tuan-tuan cuba cek. Tuan-tuan kalau semangat sungguh cek. Cek. Ini kat tempat aku Subang Bistari apa sekolah yang perlu? Sekolah perlu ni, rumah anak yatim, surau ni. Okey, 1,000 bagi semua ni. Ada dalam 100 tempat, 1,000 maknanya satu RM1.
RM10. Sekarang RM10, RM10. Banyaknya orang kaya dapat tuan-tuan. Asal tak fikir macam tu. Bukan mesti RM10,000 satu tempat. Dah. Banyak. Tak mau buat. Nampak? Kita ada peluang sebenarnya nak buat pahala ni. Pahala ni baca. Itu tu. Subang Mistari cuba tengok. Selangor. Pergi cari. Explore sikit Ustaz. Ya, jom hari Ahad ni abang ingat nak round. Nak round mana bang? Kita round. Kita tengok sekolah abang ada berapa lama ni. Pergi. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya bagi. Tak nak bagi duit. Takut. Bagi beras. Bawa satu lori. Ustaz. Beras tu. Yang kau balik kuat-kuat kena kepala Ustaz tu kan. Mana bagi lalu. Ada yang bagi beras. Ada bagi rehal. Boleh. Malah aja. Tu yang saya kata bersungguh. Tu dia tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Jadi itu dia tuan-tuan. Antara doa-doa kita tak makbul. Dia ada 10 sebenarnya. Saya bacalah sekali jalan. Tak payah terang. Yang kelima. Kamu berkata syaitan musuh. Tapi kamu tak menentang dia. Itu dia. Itu pasal tak makbul doa. Yang keenam. Kamu berkata syurga itu benar. Tapi kamu tak beramal untuknya. Maknanya tak usaha ke arah. Syurga tu betul ada Ustaz. Dia disediakan untuk orang beriman. Tapi kau tak usaha ke arah dia. Macam mana doa nak makbul? Ketujuh. Kamu kata neraka tu betul. Tapi kamu tak cuba lari daripada dia. Bahkan kamu semakin dekat dengan dia. Dengan perbuatan-perbuatan maksiat kamu. Nampak tak? Kemudian yang ke-8. Kamu berkata bahawa mati itu betul. Tapi kamu tak pernah usaha nak bersedia untuk mati. Tak terfikir besok ni kalau kematian macam mana? Tak ada bersedia. Malam tidur tongeng baik. Tengok TV. Tidur gitu. Ya Allah. Tuanku tiba kalau mati time macam tu. Allah Akbar. Baru ni ada seorang sahabat saya kat Baring ni. Allah meninggal. Dia cukup cantik. Malam kuliah maghrib. Lepas. Sehat. Orang sehat. Kuliah maghrib. Pagi semain subuh jemaah. Bagi sikit tazkirah tuan-tuan. Kemudian balik rumah tuan-tuan. Jumpa anak isteri makan. Lepas tu tiba-tiba pengsan. Lepas tu meninggal. Doktor kata sebab ada darah tersumbat. Nampak Allah nak bagi sebab meninggal. Nampak? Dia bagi itu tersumbat meninggal lalu. Tapi meninggal baik. Nampak? Al-umur bi khawatimiyah. Setiap perkara dengan penghatam dia. Penghatam dia baik atau tidak? Penghatam dia semuanya jemaah ke subuh. Ini tengok TV meninggal. Allah Akbar. Macam mana dia meninggal tadi? Allah. Bini nak cover dia tengah-tengah ceramah saat Zaidru. Lepas tu meninggal. Tu dia nak cover mau. Padahal tengok Hindustan. Cari-cari cepekir-cepekir. Kesembilan, kamu bangun dari tidur. Lalu kamu cerita segala keaiban manusia. Tapi kamu lupa keaiban kamu sendiri. Ini satu lagi doa tak makbul. Duk sensitif dengan orang. Diri sendiri tak sensitif. Duk tunding orang je. Diri sendiri tak tunding. Tentu doa tak makbul banyak. Yang ke-10. Kamu kebumikan mayat-mayat manusia. Tapi kamu tak ambil iktibar daripada mereka. Kita ke bumi selamat sekarang ni kalau ke bumi mayat. Allah siap bini dia muda lagi, suami dah mati. Siapa nak jaga dia ni? Aku juga. Ke situ dia pergi. Bukannya dia nak ambil tiba orang tu meninggal. Aku meninggal so macam mana? Allah berat tu tuan-tuan. Dan doa nak makbulnya mana? Pergi kubur-kubur. Ya Allah. Tu. Alamak. Dia tanam sengit tu. Aku dipahamkan. Kalau silap kita tanam ni jadi hantu kongkom. La ilaha illallah. Engkau ni tak ambil tiba. Engkau boleh cakap ada cerita hantu kongkom lah. Bukan hantu kongkong, hantu pocong. Astagfirullahaladzim. Pelik-pelik orang sekarang ni. Mana? Ini banyak tuan-tuan. Kita mengaji Quran. Ini duk cerita benda Israeliat banyak. Contohnya antaranya buah khuldi. Duk kata cerita Nabi Adam makan buah khuldi. Buah khuldi ni Nabi Adam makan dia tersekat itu yang terbonjol tu. Jadi jumpa kawan dia kalkum besar. Ui, besar buah khuldi kau. Mana ada buah khuldi? Tak ada buah khuldi. Ustaz ada Ustaz. Orang semua duk kata buah khuldi. Tak ada. Ada dah lah. Cuba beritahu dalam Quran. Ada Ustaz. Dia kata syajaratul khuldi. Nanti dulu. Kamu terjemah apa syajaratul khuldi? Buah khuldi. Syajarah tu pokok. Khuldi itu dinasabkan pada pokok. Iaitu pokok yang membawa buah. Membawa kepada buah tu buah apa? Yang membawa kepada khuldi. Iaitu apa khuldi? Iaitu hidup selama-lama dan abadan abadi. Itu. Buah dia kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, ada khilaf ulama. Ada kata sumbulah. Ada kata buah inab. Ada kata buah. Yang mana Allah haramkan ketika itu, sebenarnya buah itu tak haram. Tapi Allah haramkan ketika itu pada Nabi Adam. Nak uji dia mengikut nafsu ataupun tidak. Mengikut godaan syaitan atau tidak. Itu ya. Sebab siapa yang makan buah daripada pohon yang membawa kepada keabadian, itulah khuldi. Keabadian. Khuldi. Kita buah khuldi. Buah khuldi. Macam dah jadi buah betul. Buah khuldi. Aku rasa nanti kat syurga aku nak cari lah buah khuldi tu. Mana ada buah khuldi? Lepas tu ada cerita tercekik. Dia terbonjol gitu. Habis hawa apa pasal tak ada pula? Dia tercekik kot lain.
La ilaha illallah. Buat ngaji apa? Kau ingat komik ke Quran? Ngaji cika-cika yang menyentuh. Itu yang masalah tu. Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah membuka. Dan minta maaf tuan-tuan. Maknanya kita ni tak dapat nak menghatamkan kitab kita ni. Tapi ala kulli hal, beritahu ajalah. Saya ada waktu saya boleh datang insya-Allah. Sebab masalah bila terlewat sikit, dia kadang-kadang jam ni tak tahu. Kadang jam kat Kesah tu kadang-kadang jam. Kadang keluar awal pun bila dah jam. Ada sahabat saya, baru ni saya dijemput ke mana? Mana? Ke Batu Cave. Bukan dekat dalam Batu Cave tu. Itu ayah pin yang boleh masuk. Aku tak boleh. Maknanya dekat kawasan tu lah Batu Cave. Jadi nak sampai sana dia Teluk Parlimen Garang. Keluar awal dah. Dengan jam, dengan tersilap masuknya, dengan ni. Sampai tuan-tuan. Nak dekat pukul 9. Tapi saya respect orang masjid. Dia orang tunggu dengan muka berseri-seri. Tak apa Ustaz, tak apa. Ustaz, kita semayang dulu macam mana? Lepas tu Ustaz ceramah. Ceramah jadi lepas isyak. Habis semua. Lepas tu kita pun nak balik. Segan lah sebab mari dah terlewat. Bukan salah kita pun dah nak buat macam mana je. Mana nampak? Segan lah sebab asalnya kita nak kumpul dana untuk surau. Kita pun kata diam. Ustaz kata nak tunjuk slide. Tak apalah, saya pun dah lewat ni. Orang pun pakai nak balik. Tunjuk Ustaz. Tunjuk pula. Beribu aku dapat malam tu. Tuan-tuan ni aku tak teh kat sini tapi tak payahlah. Tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya nak beritahu tuan-tuan rahmati Allah. Subhanallah. Jadi pengajian tu walaupun terlewat tapi feel dia lain macam. Tuan-tuan rahmati Allah. Subhanallah. Ada hikmah jugalah. Jadi tuan-tuan rahmati, rupanya cek-cek tempat orang yang panggil saya masjid besar. Rupanya kawasan tu dia punya orang Islam 10% ni. 90% Cina India. La ilallah. Saya kata memang aku kena datang. Cuma saya pesan kat dia, kalau boleh nak bagi dia istiqamah, panggil ustaz-ustaz yang dekat-dekat sikit. Sama je ustaz. Dekat kami punya tempat ni jam selalu ustaz. Ada ustaz tu daripada Greenwood je. Greenwood aja. Tapi sampai macam waktu ustaz ni. Afsal, jam. Memang jam, dia orang pun faham. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, dia faham kita. Pun kadang jauh ustaz. Kalau ustaz ni tak pelik dah pukul 10 ustaz sampai, pun kami tak pelik. Dah kalau kena jam nak buat macam mana? Lepas tu orang kadang-kadang accident kat sebelah sana. Yang jam kat sini aku pun tak faham. Semua pakai, ya Allah, astagfirullah. Semua pakai nak tengok. Nampak itu yang buat jam. Masya Allah tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, cukup setakat itu saja. Maka untuk lebih dekati dirahmati Allah, mari kita banyakkan doa pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,